Tengok bunga durian ni. Bunga durian first time berbunga. First time. Kita tengok yang lain. Yang tu tak. Yang ni pun tak. Yang ni kita tengok musangking. First time juga berbuah. Musangking ni ada. Mari kita tengok kat mana buah. Ni belum kembang. Ni 1 2 3. Mari kita tengok yang lain pula. Duri hitam. Kita tengok duri hitam. Dan ni mati. Tak dapat nak rawat. Ni 5 apong. 5 apong. Yang ni tak berbuah, tak berbunga. Kita tengok duri hitam macam mana. Ini first time juga duri hitam ni. Banyak. Ada. Dah kembang. First time. Kalau dapat lekat sebiji 2 ni okey lah. Tu. Okey. Yang ni kali ketiga, tapi 2 kali dulu tak pernah lekat. Musangking ni. Kali ni harap lekat lah. Tak lekat. Yang ni tak lekat ni. Tak lekat. Yang ni mungkin lekat. Ada banyak lagi, harap-harap ada lekat lah. Macam ni baru kembang kan macam lekat je. Okey. Last kita tengok satu lagi yang berbunga. Kim Hong. First time juga. Kim Hong, kita tengok sini. 5 tahun jaga, alhamdulillah, berbunga juga. Hilang dah penat. Kim Hong. Mari kita tengok Kim Hong macam mana. Ada. Kim Hong. Ni. Kim Hong. Okey, ada. Yang lain tak ada. Satu sarang saja Kim Hong. Okey. Yang lain tak. Yang semua ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi maksimum 5 tahun lah. Kim Hong ni dulu patah dak kera ni. Saya dah cerita dulu kan ni. Kesan patah dak kera. Okey, itu saja. Terima kasih. Nanti saya update lagi.